boleh beruntung. Sebab apa? Kita ada pegangan. Kita ada pegangan dari segi kefahaman. Jadi sebenarnya dalam agama kita, dalam Islam ni, dalam agama kita ni sendiri juga sebenarnya sedar tak sedar dia ada kefahaman tentang metafizik dalam tu. Cuma dalam Quran tu tak satu. Saraf ni dia duduk dalam daging. Jadi bukan cakap urut ni tak boleh. Dia boleh melegakan, tapi dia tak boleh nak sembuhkan. Selain daripada bekam, apa yang boleh buat untuk saraf ni? Kita boleh acupuncture dia boleh. Terima kasih bagi love. Acupuncture perkara gaib yang ada dalam sains. Benda tu mistik dekat alam lagi, tapi sebenarnya dia ada penjelasan dari segi sains untuk akal kita sendiri. Apa soalan dia tadi? Ada tadi saya tanya. Apa tadi kak? Saya tak sempat tengok tadi kak. Maaf lah, saya tak ada moderator.